daripada side Pahang ni kita belajar daripada kesilapan kan, so macam yelah, sebab lepas ni kita akan ke side lain pula. Alhamdulillah pas side Pahang dah settle. Lepas ni kita ada plan nak ke utara. Kita nak cari yang area KL dengan Selangor. Hai, Assalamualaikum. Hari ni kita bawakan eksklusif ada Syahwani. Kita Isya pun ada. Damn! Sinilah, tada! Korang, hari ni special. Live ni bukan live saja-saja. Kita nak buat podcast. Sebelum tu, kita perkenalkan diri dululah. Sebab ni boleh kata first time kan Sanat? First time saja. First time kita buat podcast secara live. Kalau daripada kami lah. Jadi podcast secara live ni. So sebelum tu mungkin ada yang tak kenal kita kan. Okay, hai, saya Nurul Farisah, boleh panggil saya Isya. Selama ni orang kenal saya dengan nama gelaran Isya. Yang kita sekarang hari ni special ada bersama saya Salwani, boleh panggil Sal atau Wani, ikutlah. Inilah kalau macam korang dengar kan, selama ni saya duk Sal, inilah dia. Rakan saya, kami daripada department yang sama lah. Rakan saya. So hari ni kita nak buat podcast ni bukan pasal apa Sal? Kita nak buat podcast pasal kita punya trip ke Pahang. Betul. 3 hari 2 malam. Kita nak bincang, nak cerita sikit apa-apa yang berkaitan dengan trip Pahang kita tu. So podcast 3 hari 2 malam kita kat Pahang ni, macam mana San? So ada bagus dia, ada baik dia, ada juga benda yang tak terhandle. Macam tu. Betul. Okay, kenapa kita pilih Pahang San? Sebab side kita ni kalau ikutkan banyak je sebenarnya, betul? Tapi kenapa kita pilih Pahang? Adalah. Sekali lah. Tak adalah. Okay. Sebenarnya side kita banyak. Ada yang mostly banyak dekat utara. Dan ada juga dekat selatan, tapi selatan tak banyak sangat. Macam ada beberapa di Johor dan ada beberapa di Negeri Sembilan. Tapi Pahang ni boleh kata Pahang ni sebenarnya antara side yang baru. Antara side yang baru yang kita dapatlah Triwan dapat projek side di Pahang. So sebabkan kita jarang juga nak ke sana, jadi site di sana pula macam tak berapa nak banyak lagi kan, sebab masih baru. Jadi kita ambil peluang ni untuk ambil beberapa hari untuk settlekan semua lawat site dekat sana. Betul. So selama 3 hari 2 malam. Kami malam di sana lah. Sebab Pahang ni kita bukan dekat satu daerah je, betul? Kita ada kat mana hari tu? Kita pergi Jerantut, kita pergi Kuala Lipis, Kuantan, apa tu dekat Pekan pun ada. Jadi kita boleh kata kita macam ronda satu Pahang kan. Semua daerah Pahang kita duduk pusing-pusing. So macam mana perasaan bila before kita plan ni kan? Before tu takut jugalah sebab tak pernah planning macam ni. Jadi bila dah plan apa semua tu, kita tahulah flow dia. So adalah kesalahan-kesalahan yang dibuat tapi dia macam kita duk cover, kita kita belajar banyak lah. Sebab ini boleh kata side first kami juga tau. First time kita orang buat, kita orang handle flow perjalanan, kita orang handle interview dan sebagainya. Semua first time. Jadi macam belajar banyak lah. Sangat banyak untuk kita tambah baik. So dia macam mula-mula planning dia kan untuk kita ke Pahang ni sebenarnya kami berdua je. Kami berdua je yang plan. Rasanya adalah pada 14 ke 16, tapi serentak dengan glamping. Betul, glamping park. Jadi macam ada kami je dekat office, yang lain ada apa tu, company trip. Jadi asalnya kami berdua je. Tapi ada sedikit perubahan lah sebab atas dasar kerisauan pihak syarikat nak lepaskan kami berdua saja untuk ke Pahang. Jadi tertangguh. Betul. Tertangguhnya
kedua minggu selepas tu, iaitu pada minggu lepas lah kami pergi pada 28 hingga 30, betul kan? Betul. Jadi macam bila ada perubahan ni, adalah beberapa perubahan ni lagi. Contohnya untuk site Pahang kita ada betul-betul berapa site tadi? Kita ada 9. 9 kan? 10 total. Kalau nak ikutkan dekat Pahang yang kita dah buat, 3-in-1 buat ada 10 site. Tapi ada yang dapat pergi 9 lah. Sebab salah satu site kita tu adalah site untuk bank. Kita ada buat signage untuk bank rakyat dekat Temelloh. Tapi disebabkan dia adalah bahagian dalam persahabatan so tak boleh lah sesuka hati masuk. Betul. Kat situ kita dah macam skip dah. Jadi total yang kita dapat pergi adalah 9 site. Jadi 9 site tu kita nak cubalah habiskan dalam masa 3 hari tu kan. Jadi kami pulun daripada hari pertama cik. Betul. Hari pertama, hari kedua lah. Sampailah hari ketiga, hari yang terakhir. So nak cerita sikit lah, asal minggu yang kita patut pergi tu, total ada berapa site kan untuk kita dapat interview? 5 je silap. 5 site. Okay, sebelum tu kalau nak tahulah, kita interview ni, kita ke site projek ni adalah untuk kita jalankan interview lah. Interview tu bukanlah interview yang macam rasmi sangat. Kita nak buat macam sesi temu ramah santai, untuk nak dapatkan feedback daripada pihak AJK masjid ataupun surau lah. Dan kalau kita boleh buat penambahbaikan, kita buat penambahbaikan daripada situ. Jadi kita ambil peluang tu lah untuk kita pergi sana kan. Mungkin ada komen daripada AJK masjid atau surau tu, dan kita terus akan kontak kita punya tim yang dekat sini lah. Kalau ada sebarang penambahbaikan. Dan kalau nak tahu ada kan, ada betul tak hari tu untuk penambahbaikan tu? Adalah beberapa site. So macam dari situ lah kita tahu ada yang tepat nak buat penambahbaikan ke apa ke, dari situ. Betul. So kira kita dapat feedback hari tu pun, mereka pun macam baguslah datang ni. Sebab sebelum tu kalau nak contact, tak tahu nak contact kat mana. Mereka tak tahu nak contact kat mana. Jadi mereka macam hold problem tu tau. Kalau ada problem dekat site tu, dia orang hold, dia orang tak tahu, dia orang biar. Lama-lama nanti dia punya warranty habis. Jadi rugilah. Jadi bila kita pergi ke sana ni, mereka macam baguslah buat macam ni. Kita boleh bagi tahu kalau ada problem macam tu. AJK masjid dan surau tu sendiri yang bagi tahu. Tu dia. So tadi kita bagi tahu untuk minggu yang first, asalnya kita dapat 5 saja. 5 site untuk interview. 5 daripada 9 site tu kita dapat 5 site. Betul lah. 5 daripada untuk interview. Untuk interview. Tapi cerita sikit. Tapi bila ada perubahan tarikh, apa jadi? Tak dapat kita, lepas je tukar tarikh, kita ada 3 je tempat yang boleh interview. Itu pun sebenarnya sebelum 3 tu kan, dah yang betul-betul confirm cuma 1 je. 1 daripada 9 tau. Jadi rasa macam baloi ke begini? Betul tak? Tak berbaloi. Tak berbaloi. Dengan nak ke Pahang, taklah jauh. Naklah Lutun. Daerah tu pula, satu daerah ke satu daerah tu, jarak dia tu jauh. Sangat jauh kan. So jadi macam kalau nak pergi sana, berbaloi ke semata-mata nak pergi satu saja? Sebab ini lagi satu yang mungkin ramai tak tahu, peruntukan untuk ke sana pun agak besar sebenarnya. Jadi kalau kita nak pergi untuk satu site, semata-mata untuk satu site, macam memang rugi lah. Rugi sangat. So jadi time beberapa hari sebelum kita pergi tu, dah rasa macam patut ke pergi ni? Kita ada bincang dengan kita punya kan, Encik Syarul kan, macam patut ke pergi ni? Encik Syarul rasa macam tak boleh ni, dia rugi. Sebab satu site je kita pergi. Macam cuba confirmkan balik lah dengan AJK apa semua ni. So sehari sebelum kita pergi Pahang tu, tu yang tadi saya cakap, dapat 3. So macam okey lah 3 lah. Okey lah tu 3. So nanti kita mungkin ada buat vlog ataupun random interview je. So jadi kita teruskan perjalanan. Betul? Macam bila dah dapat 3 tu, kita proceed lah. Jadi kita teruskan perjalanan ke Pahang. So site yang pertama kita pergi kat Karak Karak Bentung. Dekat Surau Batu 3. Okay. Kalau nak tahu sebenarnya kan, daripada tadi kata dapat 3 interview kan, asalnya 3 interview tu
untuk hari yang kedua. Untuk hari yang kedua. Hari yang pertama kita melawat 4 site dulu. 4 Just buat site. vlog Kita plan macam nak buat vlog je lah. Buat vlog sendiri. Sebab tak dapat nak jumpa AJK kan, mungkin sebab last minute tu semua. Plannya 4 site tu memang nak buat random, macam datang saja gitu je lah. Kan buat datang posting, review sendiri, buat live. Tak ada pun live interview. Tapi bila dah bila dah sampai sana tu, ada pula last minute dalam perjalanan kan. Kalau tak silap kita gerak time tu hari pertama 28 hari bulan, kita gerak pukul 8 pagi. Pukul 8 pagi. So perjalanan ke site pertama dekat Karak tu ambil masa dah lebih kurang 2 jam 2 jam betul. Okay, jadi sejam sebelum kita sampai, kita dapat message daripada, kita dapat WhatsApp daripada AJK Surau Batu 3. Dia kata bolehlah datang, ada je AJK kat sini. Rasa macam Cik Syarul dah ada AJK untuk Surau Batu 3 ni. Sempat ke dia nak sampai macam dah risau. Sebab kalau kan macam nak santai je lah pergi, sebab kita tak rushing kan. Tapi bila tiba-tiba ada AJK, kita pecut sana. Pecut lah sikit lah. Sebab kalau dia ikut janji dalam pukul 10 kan? 10 kita sampai sana. Time tu dah macam dah pukul 9. Macam sempat ke ni? Mana sempat? So macam terus laju sampai-sampai kat Surau Batu 3 tu. Ingatkan macam orang biasalah duduk dekat sebelah surau tu, ada pondok tau. Ingatkan orang-orang biasa duduk rehat sekejap. Rupanya itulah kita punya AJK. Dia dah tunggu dah. Tapi tak adalah tunggu lama. Macam better sebab ikut janji pukul 10. Tapi mereka sampai lebih awal macam tu lah. So kita sampai macam okay. Dah sampai tu alhamdulillah lah ada AJK kan. Last minute. Tak apa, last minute pun kita masih sampai on time. Macam tak ada lambat. So teruskan je lah dengan interview. Surau Batu 3 tu ambil dekorasi kapet. Betul lah dia buat dekorasi kapet. Dia buat kapet yang kita. So banyaklah feedback yang baik alhamdulillah daripada AJK Surau ni. Next kita pergi ke Kuala bukan Lipat Kajang kan. Lipat Kajang dulu kan. Ke Lipat Kajang. Okey, ke Lipat Kajang tu. Lipat Kajang pun ikut kan tak ada AJK. Sebab hari pertama kita pergi 4 site. Plan ni kita pergi 4 site. Kenapa ambil 4 site? Sebab asalnya tak ada AJK masjid atau surau untuk kita interview kan. Jadi banyaklah sikit kita plan 4 hari tu. 4 site untuk hari pertama tu. Sekali nak ke Lipat Kajang tu, ngam-ngam nak dekat waktu Zohor kan. Ngam-ngam dah nak masuk waktu Zohor. So bila macam waktu Zohor, kat situ masjid kan. Masjid mestilah ada jemaah lah kat sana. Solat dululah. Ke kita sampai je kan. Kita sampai tentu tak ramai orang lagi. Mungkin dalam pukul 12.30 kan. 12 ke 12.30 kita sampai. So saya ingat macam nak buat santai dululah, rekod biasa-biasa. Sekali tengah pusing-pusing dalam masjid tu tengok dekorasi, ada seorang AJK sampai. Cik Syarul pun macam borak-borak sikit lah dengan kita punya AJK masjid tu. Borak-borak. Sekali mereka macam setuju. Secara tiba-tiba dia setuju untuk nak interview. Dah halang-halang ada Bilal, ada pengerusi ke timbalan pengerusi? Pengerusi tak ada waktu tu. Dia orang call. Masa kawan Lipat Kajang tu. Yang tu yang kita Cik Syarul jumpa kelawar tu kan. Betul tak? Masih dia betul. Kau nak tahu cerita tak? Okey, tak tahu. Kita kat MV dulu itu. Kita cerita pasal masjid dulu. Kalau nak ikut kan ada jumpa AJK lah kat situ, kat masjid tu. Lepas tu dah ke sana. Macam mana Masjid Kampung Baru Lipat Kajang Dia ada masjid lama, lepas tu ada pula masjid baru. Kita orang sama. Jadi kita orang gerak, map tu bawa kita orang ke masjid lama tau. Sebab dia tak jarak dia tak jauh beza sangat kan. Dia macam jumpa sekejap, ke depan sikit dalam beberapa ratus meter gitu dah jumpa. Tapi tengok daripada dia macam seram macam seram sangat. Seram. Lepas tu macam ada daun-daun kering kat situ kan. Jadi nampak scary lah. Lepas tu Cik Syarul pun masuk. Cik Syarul masuk pergi tengok betul ke kat sini dekorasinya. Kita orang duduk dalam kereta je. Sorry Cik Syarul. Sorry. Cik Syarul yang masuk sebab tengok dekorasi kat dalam tu. Tengah tengok tengah ronda kan. Cik Syarul nak masuk.
Tiba-tiba ada kelawar terbang, langgar muka Cik Syarul sikit. Dia langgar sikit lah. Dia macam kita orang dari dalam kereta nampak lah tiba-tiba Cik Syarul macam gitu lah, macam ketuk muka macam Kita mampu gelak je Cik Syarul minta maaf. Tak gelak, mana ada tak gelak. Dia boleh sakan gelak, tahu tak orang? Tak gelak lah, dia macam risau sikit lah macam kenapa tiba-tiba dia cover muka tu kan. Saya ada record video macam tu, macam Cik Syarul kita tahu kenapa tu. Lepas tu Cik Syarul sama je lah masuk tengok dekat dalam masjid tu. Rupanya bukan salah. Masuklah tengah on the way nak masuk kita nampak dia cedok sapu-sapu muka macam mungkin sakit lah kan. Jadi kita teruslah, kita undur sikit, kita cari yang betul, masjid yang betul. Lepas tu kita terus cuba untuk pergi masjid yang lagi satu, yang first kali kita nampak tadi. So alhamdulillah betul. Nasib baik betul. Kalau tak mana nak jumpa, sebab alamatnya kita ikut map je kan. So kita tunggu waktu solat Zuhur kan. Kita Zuhur dululah, senang sikit kan. Jadi Zuhur kita jamak kat sana. Ngam-ngam adalah, sebab masjid kan mestilah dia berjemaah kat situ. So dah borak-borak sikit, Encik Syarul bagi tahu okey dia setuju untuk buat interview. So dia call kan. Betul. Kalau ingat ada AJK, ada bendahari dengan Bilal kot ke timbalan pengerusi. Lepas tu macam dia orang terus macam yang terharunya kat sini lah, sebab dia orang sanggup call pengerusi dia orang. Nasib baik pengerusi dia orang tu tak duduk jauh daripada masjid tu, so macam boleh datang. Dan pengerusi dia orang pun sanggup datang kan. Betul, sebab kata ada nak jumpa semua tu. So macam alhamdulillah lah. Secara tiba-tiba lagi ada lagi AJK untuk kita interview untuk saya yang kedua tu kan. Jadi bila dah habis tu macam mungkinlah alhamdulillah perjalanan lancar. Sebab kalau asalnya kita ada juga kontak sebenarnya sebelum nak bergerak ke sini kan. Tapi untuk set yang pertama ni semua kontak tu kita tak dapat tau. Mungkin disebabkan dah tukar nombor atau sebagainya macam tu lah. Jadi kita macam tak apalah, kita pergi je. Last alhamdulillah ada juga AJK untuk kita interview. Lepas tu kita bergerak ke mana Sal? Kita gerak ke Masjid Kampung Kuala Mai. So terus ke sana. Untuk yang ketiga ni itulah sebabkan tak kena dengan waktu solat juga kan. Jadi tak ada AJK. Sebab time tu pukul 3.30 kot. Yang 3.30 panas korang. Panas gila. Kita orang dapat info kata macam hujan. Pahang beberapa hari kat situ hujan. Tapi timing kita nak pergi tak hujan pula. Macam panas. Panas juga lah. Kita masuk je lah buat review apa semua, tak ada masalah lah. So kita proceed untuk site yang terakhir. Site yang keempat tu kita pergi ke Kampung Pulau Mansuk. Masjid Kampung Pulau Mansuk. Dekat Temelur. Masjid Kampung Pulau Mansuk Jeranted lah. Yang dua tu Temelur. Dua tadi tu Temelur. Salah Masjid Kampung Pulau Mansuk Jeranted. Yang itu kita pergi. Mula-mula macam kita sampai awal lah. Kita sampai sebab dia tak jauh sangat pun. Yang tu pula kita orang sampai untuk tunggu waktu solat asar kan. Sebenarnya tapi macam bila live dah buat, vlog dah buat, konten dah buat, macam lama lagi. So kita orang pun macam nak gerak balik lah. Pukul lah boleh sampai ke penginapan awal kan. Tapi bila tengah nak on the way balik ni, ngam-ngam ada jumpa jemaah kat situ. Jemaah, lepas tu jemaah kata macam tak apalah, tunggulah sekejap jumpa tu kan. Ada imam. Imam dua. Ada imam dua. Lepas tu ada Bilal. Lepas tu ada AJK juga kat situ. So kata tunggulah sekejap, nak interview sekejap. Boleh je nak interview sekejap. Tunggu solat dulu. So secara tiba-tiba je lagi. Ada lagi AJK untuk set yang keempat. So kat situ kita dapat untuk hari first kan. Kita tiba-tiba dapat 3 interview orang. Dapat 3 site. So macam alhamdulillah lah. Walaupun tiba-tiba dia orang AJK Masjid Surau tu masih okey lagi untuk kita jalankan interview tu. So dah bersyukur sangat lah gitu. Penat memang penat, tapi rasa macam okey, berbaloi lah. Penat yang berbaloi. Lepas tu penat-penat saja tu kita dapat feedback yang baik. Mereka bagi feedback baik. Mereka macam sangat puas hati lah dengan hasil dekorasi kita kan.
Nak kata ada masalah pun tak ada masalah. Dan ada juga yang kata macam nak sambung fasa 2 pula. Sambung untuk buat dekorasi dekat bahagian luar pula. Sebab ni awal-awal dia orang buat dalam, bahagian mihrab dan juga bahagian panel tu kan. Tapi bila kita dah datang ni, ada bincang-bincang sikit macam nak sambung luar. Tapi tunggulah nanti kita call ke apa semua macam tu. So lepas tu kita balik mana? Kita balik hotel lah. Rehat lah pula korang. Penat lah. Siang tu pun dah kita habis interview tu pukul berapa nak dekat pukul 6 jugalah. Sebab kita tunggu asal tu. Agak-agak dalam pukul 5 baru jemaah beransur balik. Mana lepas solat asal lah kan kita buat interview. Betul. Lepas tu dah balik hotel. Hotel kita pun dekat Jerantu juga. Alhamdulillah lah, balik pun sebab hotel tak ada masalah sangat lah. Sejuk pun sejuk, selesa pun selesa. Lepas tu esoknya, itu habis lah untuk hari pertama. Kalau tanya kat mana makannya? Kat mana makannya? Kat mana? Sudahnya kita makan dekat area Jerantu tu juga sebenarnya. Tak jauh. Plan macam naklah merasa ikan patin atau poya ke kan. Dah lagi faham ni, tapi macam tak apalah. Kita masing-masing pun dah penat sebab satu hari tu kita melawat site. Lepas tu kita balik sampai hotel, kita rehat je tau. Rehat, kita keluar balik makan pukul 9 malam baru kita orang makan. Makan je lah apa yang ada dekat-dekat. Sedap pun sedap je. Sedahnya kita makan tom yum juga. So lepas tu dah balik rehat lah, tidur. Tak adalah awal sangat, tapi selesa lah agak rehatnya. So kita bertolak esoknya untuk site hari kedua. Kita gerak pagi juga kan, pukul 8 juga pukul 8, betul? Sebab kita gerak ke site yang jauh juga. Daripada Jerantut tu kita orang pergi Kuala Lipis. Kuala Lipis tu kita pergi Mahat Tafiz Arush. Ingatkan macam tak apalah, tengok 1 jam lebih kat kot, 1 jam setengah ke 2 jam macam tu lah. Macam tak apalah terus. Sekali dia bawa pergi macam kawasan dalam. Rupanya Mahat Tafiz Arush tu memang dekat kawasan Mulu. Dia pedalaman. Jadi kita lalu kawasan hutan lah. Lain pun tak berapa nak baik sangat kat time tu. Dah sampai sana, proceed dengan interview semua, alhamdulillah lah. Yang itu untuk set yang kedua memang kita dah buat temu janji. Jadi adalah AJK surau dekat Mahat Tafiz tu. So dah settle. Tapi kat situ ramah kan Syarif? Ramah. Dia siap. Ini specialnya sebab dia siap jamu kita lah. Betul Isha. Dengan yakinnya dia ambil tepung pelita kan. Dah tak ada sudu. Lepas tu dia pergi ambil tepung pelita, dia buka. Tak ada. Itu tak ada apa sebenarnya. Sebab kita macam sedar je tepung pelita. Dah lama tak makan. Kita buka lah. Sebab biasa tepung pelita kan macam memang dia jenis kenyal. Tapi macam boleh pegang je tau. Buka. Kita guna ni daun pisang, daun pandan. Kita buka daun pandan tu boleh je, dia tak meleleh. Sekali yang kita dapat hari tu dia macam dia cair. Tapi sedap. Macam mana tahu sedap? Sebab kita duduk curi-curi. Lepas apa tu AJK tu dah keluar kan, kita orang nak pergi shoot untuk interview, kita curi-curi makan sekejap. Satu tepung pelita tu habiskan lah sebab kita dah sentuh lah. Takkanlah kita nak balik. So kita makan sedap. Memang terbaik. Lepas tu kita pun terus proceed dengan interview apa semua. Okey lah, alhamdulillah. Baik lah. Kat situ orangnya ramah. Kat sini lah ada penambahbaikan tu kan. Betul. Kat situ lah AJK dia, cikgu dia dapat peluang untuk kita baik pulih kita punya hasil dekorasi tu. So itulah kelebihannya lah. Sebab kita ambil peluang untuk buat temu janji ni kan. Kelebihannya untuk mereka juga. Dan kebaikannya untuk kita juga sebab kita boleh, kita tunjuklah yang kita sebenarnya lepas dah siap dekorasi tu, kita ada juga khidmat macam penambahbaikan. Dan sebenarnya bila dah siap pasang, dah habis. Kalau jatuh, kalau kata salah orang bukan. So kita berpeluang, kita ada waranti kan. Kita ada waranti. So okey, untuk pengetahuan, sepanjang perjalanan tu Cik Syarul yang drive. Saya boleh bawa kereta, tapi saya ni tak adalah nak kata mahir sangat lagi tau. Tak adalah mahir sangat, boleh lah bawa. Lepas tu balik daripada Kuala Lipis tu saya bawa. Sebab kita bagi Cik Syarul rehat kat belakang, saya bawa. Dia jadi co-pilot saya. Saya pula first time jadi co-pilot. First time jadi co-pilot. So dia macam
ikut maps tu, astagfirullahaladzim. Kita orang ikut maps tu. Maps bagi jalan kampung korang. Betul. Bukan kata jalan kampung tau. Dia jalan kelapa sawit. Dah ada kelapa sawit orang. Yang jalan raya, jalan dia tu memang muat untuk satu kereta. Kita orang bawa Azia kan. Memang muat Azia. So dah lah jauh, dekat berapa kilometer tak nak keluar tu 8 ke ada puluh-puluh tak? 10-10 juga. Macam tu lah, 10-10 juga untuk kita orang keluar ke jalan besar. Jalan dia sempit. Dia lagi seram. Tepi tu dah masuk kelapa sawit. Dia kiri kanan kelapa sawit tau. Lepas tu daripada jalan nak ke kelapa sawit, dia macam menjunam sikit. Tanah menjunam sikit. Itu satu. Itu kalau jatuh paling-paling jatuh ke tepi kan. Lagi seram, ada jalan-jalan kecil kiri kanan sungai. Besar ni. Palang orang. Tak ada palang. Nak lagi satu, ada motor berhenti tepi tu. Astagfirullahalazim. Ni kalau dah tak muat ni, apa jadi dengan kita orang, apa jadi dengan abang motor tu. Dia macam dah risau kan. Dia macam takut itu. Kita orang kat depan tu riuh gila. Kesian Cik Syarul. Cik Syarul padahal nak rehat sekejap kat belakang kan. Tapi sebab kita orang riuh, dia tak boleh nak rehat. Dia duk ikut sekali risau sebab saya drive. Jadi nak ke sana tu, kita orang kat depan ni mengharap tak ada ni je. Tak ada kereta dia berselisih. Sekali ada lori je. Ada sekali tu ada lori. Aku bayangkan lori kat situ macam, ya Allah itu aku macam mana ni. Tapi rupanya lori tu macam suruh kita stay sekejap lah. Suruh stay, dia mengundur sikit. Ingatkan dia nak ke tepi. Rupanya ada jalan naik atas. So lori tak tu perasan ada pondok kan. Pondok? Rumah kan. Ada rumah dekat bahagian atas. Dan tak perasan kat belakang lori tu ada jalan. So rupanya lori tu boleh naik atas. So macam kita orang dapat lah jalan, sama jalan dengan straight gitu. Agak tenang lah. Sama jalan dengan agak tenang. Agak tenang. So macam macam kat mana dibawa kita orang ni, ada risau kat situ. Lepas tu dekat situ macam dah jauh kan, macam ya Allah janganlah sempatkan kereta apa semua. Dah penghujung sepanjang jalan panjang kan, tak ada kereta, cuma lori tu je lah. Tapi dah dekat hujung, dah nak sampai ke jalan besar, boleh pula tersempat dengan 2 kereta. Tapi rasanya kereta tu memang penduduk kat sana. Owner kelapa sawit tu lah kot. So dia macam, dia orang yang banyak bagi ruang untuk kita orang jalan. Kita sebagai pengguna baru, kita hanya mampu duduk kat tengah jalan je. Nervous lagi mak saya yang drive. So time tu kita nak terus ke, ini lagi salah satunya, kita nak terus ke Masjid Tengku Panglima Perang Tengku Muhammad dekat Pekan. Kita boleh katakan untuk hari yang kedua ni banyak sangat apa tu, cabaran lah. Cabaran, tapi cabaran tu daripada kesalahan kita orang juga. Ada sekali tu kan, kita cadangnya Isya bawa sebab nak bagi Cik Syarul rehat. Lepas tu ada sekali tu Isya pergi langgarnya apa? Langgar lubang besar Cik Syarul kat belakang time tu baru nak menguap tau. Sekali saya terlanggar, kena pula dengan dekat side dia. Dekat side Cik Syarul duduk. Dia duduk dekat bahagian belakang, kat bahagian sebelah kiri. Saya langgar lubang tu dekat roda belakang kiri. Belakang sebelah kiri. So dia macam baru nak menguap, terkejut macam tu lah. Sebab dia pun, dia lah terkejut. Sebab bahagian dia yang terjatuh. Lepas tu kita sambung nak ke Pekan Kita nak cari Pekan. Kita nak cari Pekan untuk Masjid Tengku Panglima Perang Tengku Muhammad, betul? Tapi map juga salah, okey? Kita orang tak salah. Kita orang cuma ikut map. Map tu tunjuk ke Kuantan. Jadi kan cakaplah kat Cik Syarul dekat je ni kan. Sebab lepas daripada tu kan, lepas Kuala Lipis tu ada 2 side, Masjid Tengku Panglima Perang. Lepas tu ada Musola Ar-Raudah. Itu Musola Ar-Raudah memang kat Kuantan. Lepas tu Cik Syarul macam pelik lah, dekat, hari tu saya pergi jauh. Sebab Cik Syarul memang dah biasa ke Kuantan, jadi dia tahulah masih kan. Tapi kita orang duk cakap, tapi Cik Syarul dekat je ni, 9 minit je. Lepas tu Cik Syarul dah pelik. Dia cakap lah kan, tapi saya dah pergi jauh ni, kalau ikutkan jauh. Lepas tu pun pergi. Cik Syarul ikut je kita. Cik Syarul ikut kita orang.
Walaupun kita orang ni baru first time, saya first time nak sampai faham, Cik Syarul ikut kita orang kata kat situ. Kita terus dah sampai. Sini macam ada problem sikit lah. Sebab kita anjakkan waktu interview kan. Anjakkan waktu interview. Sebab kita rasa bersalah sikit lah dengan AJK Masjid tu. Sebab asalnya janji pukul 3. Lepas tu bila call, kita orang masih macam jauh lagi ni kan. Sebab perjalanan masih jauh. Rupanya AJK Masjid tu dah tunggu dari lepas jemaah solat Zuhur. Tapi kita bagi tahu dalam pukul 2.30 macam tu. Okey lah, dia balik. Kita bagi tahu dalam 3.30 lah. Dalam 3.30 kita anjak ke 3.30. Tapi 3.30 tu 3.20 kita dah sampai dekat masjid yang salah tu. Maksudnya kita dah Isya kita dah kat AJK tu, kita dah nak sampai ni. Macam dah sampai dah. Macam tu je lah. Betul. Kita bagi tahu macam dah nak sampai gitu. Sekali masuk, Cik Syarul bukan. Sal bukan. Tak ada dekorasi, kosong. Lepas tu nasib baik time tu pula baru solat. Ada AJK yang baru balik lepas solat Zuhur kan. Jadi macam kenapa dik? Kenapa tanya dia berborak dengan Cik Syarul? Nasib baiklah Cik Syarul kata orang tu ramah sikit pandai borak. Kalau tak rasa kita dah kena marah lah tu. Sebab kita orang degil kan, macam walaupun dah bagi tahu salah degil juga cakap dekat situ. Macam yelah, Kira 3 kali lah kan kita selesai. Tapi lipat Kajang tu tak adalah jauh. Tak adalah sangat sebab tak jauh. Yang inilah jauh sebab kita sampai tu kat Kuantan. Nak ke Pekan, masih yang betul dekat 1 jam weh. Dekat 1 jam. Dah ada janji dengan AJK tu. Bila call, kita orang sesat ni. Kita orang Maps bawa kita orang. Salahkan Maps ni. Kita orang Maps bawa kita orang pergi Kuantan. Jadi kita orang salah, kita orang baru nak gerak ke Pekan. Lepas tu kita tahulah minta maaf apa semua. Nak anjak lagi. Sudahnya bawa ke lepas asar. Sebab AJK tu Padahal lepas asar patutnya ada site lain. Tapi saya dah dengan perasaan takut salah tu kan. Call juga untuk site yang lepas asar tu, anjakkan boleh tak kita nak pergi malam, nak datang malam sebab sesat apa semua. Nasib baiklah alhamdulillah okey, malam lepas isyak untuk site yang ketiga tu. Jadi teruslah posting untuk site yang kedua ni. Dalam call macam garang weh. Saya yang bila aja kita kan macam takut. Ni macam redha je lah macam mana kan. Salah kita betul. Jadi bila sampai sana, kita sampai dalam pukul 4.30. 4.30, 1 jam lebih kurang. Sampai dalam pukul 4.30. Lepas tu shoot dah dulu. Memang shoot dulu, shoot video, shoot konten apa semua. Memang haskan okey tunggu, bagi tahu dah sampai, memang tinggal interview. Lepas tu lepas kita tu bawa kita interview. Betul. Proceed, alhamdulillah lah okey. Satu dekorasi kat sana cantik. Kita macam amazed lah sebab dia bukan buat wall panel dengan merah ada kan, tapi dia buat mimbar sekali tau. Masjid tu ada buat mimbar sekali. Jadi bila buat mimbar dia besar weh. Lepas tu unik sikit lah bentuk dia. Macam amazed gila. Lepas tu ada buat rak kabinet lagi kat bahagian bawah tu. Dah settle, alhamdulillah settle. Jadi hotel pun macam kita orang patah balik. Hari yang kedua tu lah macam berat sikit sebab kita orang duk patah balik. Daripada kita orang dah sampai Kuantan dulu, pergi ke Pekan. Lepas tu hotel kita orang pula dekat Kuantan. So macam patah balik lah. Patah balik sampai check in dulu. Macam rehat dulu sekejap. Pukul 8.30 kita orang keluar balik. Pukul 8.30 kita balik sebab kita orang buat perjanjian pukul 9. Jadi bila dah sampai sana tu, ini pun salah satu kat cantik kat masjid ni. Kita ke Musola Ar-Raudah. Hampir fully kan, hampir fully dekor dia ambil. Betul. Apa je dia buat? Dia ada buat apa panggil atas tu? Folding door yang pasti folding door dia buat dengan kita. Lepas tu kubah tu. Kubah dia orang lawan. Bahagian dalam dia buat macam ni, dia pakai ni dia pakai cat. Dia pakai cat kan. Kubah Musola Ar-Raudah tu besar sebenarnya. Boleh muat 99 tu muat. Kubah dekat bahagian dalam tu. Design dia pula
kita pakai apa tu, hand paint. Maksudnya kita cat lah, kita buat satu-satu. Cantik dia buat Asmaul Husna. Lepas tu yelah nampak struggle lah untuk buat satu-satu tu guna cat. Lepas tu kita proceed dekat Musola Ar-Raudah tu, itulah dia buat dia ada buat fasad dekat bahagian luar tu kan, dekat menara-menara tu, tu kita panggil fasad. Dia ada buat fasad. Lepas tu dia ada juga buat railing, pagar dekat bahagian tangga nak masuk masjid, dia ada buat railing kat situ. So macam amazed lah, cantik. Masjid tu masjid baru. So bila masjid tu dibuka je, dekorasi memang dah siap. Memang nice lah. So kalau mana-mana nak pergi yang pergi Pahang kan, singgah lah kita tengok Musola Ar-Raudah. Lawa. Kau kena tengok yang kubah tu. Kita orang sendiri pun miss tengok yang tu. Lagi terkejut bila dapat tahu tu sebenarnya cat. So kita ingat macam laminate ke apa tau, tapi sebenarnya dia cat. So macam wow, cantik lah, cantik. Next, dekat hari yang ketiga, kita Di Kuantan juga. Kat Kuantan juga. Dekat Ma'had Tahfiz Negeri Pahang, MTMP. Yang kat situ tak ada ni, kita tak dapat jumpa AJK Masjid. Tapi tak apalah, kita cuma macam nak review sikit lah. Masuk je, ingatkan tak ada orang. Sebab time tu tengah minggu cuti sebenarnya, minggu cuti sekolah. Sekali penuh weh masjid tu. Masjid dekat Laki masjid ke surau tak? Laki pula tu semua. Memang kita orang berdua je perempuan. Macam aku lah malu betul. Segan sebenarnya. Tapi bila Cik Syarul masuk dulu, ada bercakap dengan tenaga pengajar kat sana. Dia orang pun bagi izinkan je masuk. Sebab dia orang pun time tu dah nak rehat, nak waktu rehat. Jadi masuk, buat review sekejap. Sebab dia dekat bahagian depan je, dia tak ada dekat bahagian tepi. So tak mengganggu lah pelajar untuk apa tu, ada kelas pelajar kat situ, tak ganggu lah kan. So lepas tu kita ke mana kan? Last kali kita ke Rompin, Bandar Tun Razak. Dia jauh. Perjalanan dari MTMP nak ke sana dia lebih kurang 2.5 jam. 2 jam setengah. Jadi kita bertolak, alhamdulillah dalam pukul 10 kita dah bertolak ke Rompin. Kita terus ke Rompin. Jadi nak ke sana tu, ikut map. Kita ikut map macam biasa. Map yang bawa kita orang. Map yang bawa. Kita orang ikut je map yang bawa. Lepas tu kita pergi San, kali ni San saling cari map. Dia bawa kita orang salah lah. Kita lah kan Bandar Tun Razak tu kan kat Kelantan. Kita pergi mula-mula Kelantan 7 Kelantan 4 ke apa tu? Bukan, Kelantan 2 kot. Kelantan 2 Kelantan 2. Masjid tu sebenarnya kat Kelantan 4. Sampai-sampai tu tengok je signboard tepi tu, tiba-tiba Masjid Al-Haq. Al-Haq macam nama masjid ni Masjid Ar-Raudah. Kita nak pergi Masjid Ar-Raudah Bandar Tun Razak kat Rompin. Sampai-sampai Masjid Al-Haq. Dah tu kan Cik Syarul macam salah je. Berarti Isya pun pergilah masuk masjid. Masuk masjid tu. Lagi satu timing tu nak dekat timing solat Jumaat tau. Kita sampai dalam pukul 12 lebih kot. 12 lebih kita sampai dah nak timing solat Jumaat. Dia macam masuk Cik Syarul, bukan ni, salah. Salah. Cik Syarul macam Isya senyum je. Isya keluar masjid tu bangga orang, senyum. Dia sebenarnya senyum bersalah. Senyum bersalah, senyum takut. Semua ada lah. Macam Cik Syarul salah. Cik Syarul senyum je. Cik Syarul senyum je. Lepas tu kita orang terus lah cari yang baru. Cik Syarul call. Sebenarnya Cik Syarul dah bagi tahu kita orang. Kan kita orang dah selesai. Hari semalam tu kita orang dah selesai. Semalam ni semalam hari kedua tu kita orang dah selesai. Jadi Cik Syarul bagi tahulah, cari location siap-siap. Lepas tu tanya Amirul. Amirul tu kita orang punya operation. Jadi tanya Amirul, confirmkan betul tak location ni. Kita orang tak buat. Tak belajar daripada kesilapan. Kita orang degil sikit lah situ. So macam tak buat. Terus salah lagi. Lepas tu Cik Syarul yang ke Amirul. Cik Syarul yang ke Amirul, betul tak ni. Lepas tu saya dengar lah, tanya dia,
kenapa betul tak ni dekat mana, siapa yang handle, cikgu tanya siapa yang handle projek ni. Dia Amirul yang handle. Lepas tu bagi tahu itu dekat Keratong tu. Lepas tu saya duk scroll maps kan, pergi jumpa Masjid Ar-Raudhah dekat Keratong. Search dah. Sekali pergi sana, alhamdulillah kali ni betul. Baik, betul. Lepas tu kita terus macam sampai sana, lepas solat Jumaat baru kita orang dapat interview. Tapi alhamdulillah lah setelah awal. Sebab kalau ikutkan kita gerak balik Shah Alam 4.30 4.30 baru gerak balik. Tapi kita dah settle pukul 2.30 2 lebih macam tu dah settle. Alhamdulillah. Lepas tu kita orang terus balik ke Setia Alam. Balik ke Setia Alam. Timing balik tu waktu jam pula tu. Dekat waktu jam lambat lah sampainya. Kita orang sampai dalam pukul 8.30 kot. Ya. 8.30. Kalau nak ikutkan 4 jam lah paling lama perjalanan. Lepas tu bila dah lapar lagi pula tu kan, berhenti makan sekejap. Lepas tu kita terus gerak balik, berhenti solat, lepas tu baru gerak balik. Apa yang kita belajar daripada kesilapan Sal? Sebelum pergi site visit yang kita belajar cari location, tanya team operation dulu. Kita belajar lah. So macam daripada site Pahang ni kita belajar daripada kesilapan kan. So macam okay lah. Sebab lepas ni kita akan ke site lain pula. Alhamdulillah pas site Pahang dah settle. Lepas tu kita ada plan nak ke utara. Kita nak cari yang area KL dengan Selangor. So macam okay lah, lepas ni dah memang kena cari location dulu. Memang kena confirmkan dulu. Sebab dia ni tau, dia buat macam kita orang bazir masa lah situ, betul tak? Bazir masa, penat drive lagi sebab jauh-jauh perginya. So site Pahang kita mostly kita boleh kata okay lah. Dia berbaloi sebab daripada kan tadi cakap 3 interview je kan. Satu dulu. Satu. Lepas tu dia bawa ke 3. Alhamdulillah kita tak dapat buat 2 je. So dapat 7. So macam alhamdulillah lah. Kita akan buat podcast lagi. Itu nantikan topik-topiknya lah. So okay lah, kita jumpa di podcast akan datang. Kita akan share banyak macam-macam cerita lagi. Yang paling penting ni follow ni dulu. Follow kita dulu. So nanti tak terlepas lah kita punya notification. InsyaAllah kita jumpa lagi. Bye bye. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga solat. InsyaAllah kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Bye semua.